Kenapa kau tak bagi tahu aku yang mak dia tak ada? Kau tahu kan aku ni perantau. Aku jauh nak balik ke mak. Kau ni memang tak malu ke? Ha? Nak berskandal dengan suami orang? Ha? Kau tahu tak dia tu ada anak-anak? Dasar penyondol. Seronoknya tidur. Kurang sampai mimpi-mimpi. Kalau jadi pelakon kan best. Mok rintu dapur blok ni. Dapat notification casting ke lah Mok, best ni. Time ni tunggu apa lagi, memang best sangat-sangat. Bangun-bangun tidur, buka-buka mata, tiba-tiba dapat noti yang dapat ke casting. So Farah pun bangunlah siap-siap kalut-kalut. Sebab time ni Farah tidur dekat Perak. Farah nak kena drive daripada Perak ke KL untuk casting dengan kakak Farah teman daripada Perlis. Sampailah ke KL. So inilah perjalanan Farah dengan hujan lebatnya. Okay korang, sekarang hujan memang lebat sangat. And kita orang tengah on the way menghala lagi ni. Tak sampai-sampai lagi. Korang pun dah tahu kan saya nak pergi ke mana kan. So saya tak tahulah saya nak pergi ni menjadi kita sebab saya nak try nasib je. Memang tak plan langsung akan pergi ke sini. Memang tak ada plan langsung. Sepatutnya kita orang nak landing, nak rehat-rehat dulu dekat hotel. Tapi mungkin Allah dah tulis kono. Kalau kan hari ni akan ke casting. So kita nak tengoklah. Hujan lebat je deh. Ikut korang. Tengok. So sekarang Farah dah sampai dekat tempat untuk Farah casting. Tapi Farah tak tahulah Farah akan masuk ke tak. Sebab aku malunya. Tapi tak tahulah. Kita bertemankan kakak saya dengan tudung bersama. So jom. Kita tengah mengisi form dulu. Orang sekarang pada dah settle untuk isi borang apa yang patut. Apa tengok aku bawa edit pagi tadi tu ada seorang member dia tolong print sebab alang-alang dia pun datang sini. So saya tak berharap pun korang. Memang saya tak berharap langsung saya dapat ke tak pun. Cuma saya tak plan langsung seperti cakap dengan Faita tadi. Memang tak plan langsung yang kau dah akan datang ke sini. Tiba-tiba bangun tidur tengok mesej. Ada casting. Baguslah. Okeylah, on lah. Alang-alang tak kerja. So tak berharap apa-apa pun. Cuma nak ambil pengalaman. Sebab sebelum ni pada casting pun dekat audisi dengan Abang Alex ni orang tujuh. Yang lain memang tak pernah ada pengalaman. Even pada pernah berlakon dengan Bami dulu pun pada tak pernah ada pengalaman casting. So for the first time saya dalam program casting. Saya tak tahu ini siapa penganjur dia tak tahu siapa. Tapi saya nampak beberapa orang artis yang saya nampak. Macam mana nampak tim saya rasa tu artis dan yang datang dengan saya tu pun artis juga. Lepas tu kat bawah tu waktu kita naik tangga tu, itu pun artis. Tapi nama apa tak yang pakcik legend-legend tak ingat. So kita sekarang kita nak tengok apa yang akan terjadi kejap lagi. Dan saya pun nervous juga walaupun dalam bidang ni. On Sunday, berjumpa dengan Asia. Mak, kenapa kau tak bagi tahu aku yang mak dia tak ada? Kau tahu kan aku ni perantau. Aku jauh nak balik ke mak. Mak. Kau ni memang tak malu ke? Ha? Nak
nak berskandal dengan suami orang? Ha? Kau tahu tak dia tu ada anak-anak? Dasar penyondol. Bagi otak, pergi high. Oh, manja. Tinggi lagi. Terus. And 1 and 2 action. Oh, manja kau. Ha? Manja. Memang muka kau tak malu nak bermanja dengan suami orang. Diam jangan keluar. Silent. What you? Kenapa you buat macam ni? Apa kita anak-anak ke? Kita boleh keluar. Dia kosong tu. Masalah. Kenapa you nak teka suami I? Dia tahu kan dia ada suami? Dia tahu kan dia ada anak-anak? You kenapa? Kenapa you buat macam ni? Dia tak boleh duakan I. Sebab tu you kena tanya I dulu. Kau nampak tak cermin tu? Kau pernah cermin tak muka kau? Macam mana kau layan aku? Macam mana kau? Macam mana kau jaga aku? Ha? Kau asyik lebihkan anak-anak. Habis aku ni tak penting nak hidup kau. Cik, saya rasa aku Habis anak-anak you siapa nak tanggung? Aku kaya. Aku mampu. Aku boleh selalu anak-anak aku boleh selalu hidup. Cuma kau bagi buka dengan dia. Aku dah tahu dah mana lebih better lah. Habis ingat kalau you ada duit you boleh buat apa saja yang you nak. Kita harus buatkan dialog apa yang bagi saya bantu tadi. Selama ni aku tanggung kau. Aku tanggung kau. macam mana masa tadi cakap pasal kaya? Oh, dia lain ni. Ha. Okey, boleh. You pergi dekat perempuan ni, you jeling dia, you pergi dekat lelaki ni. I selama ni I tanggung you. Sayang, you kaya pasal I tanggung you tak? Tak boleh tu. Boleh. And now 1, 2 action. Information. Bagi tahu sikit. Kamu buat itu. Right? Terima kasih. Baik. Oh, 46 dan 49. Okay, sekarang kita tengok nyanyi. Siapa tak kenal ini artis ke? Apa? Nanti buat konten je saya. Okay, boleh. Apa drama paling famous? Yang pernah contoh-contoh gangster, contoh-contoh. Biasa kita kelakar ni. Dia kata muka kelakar. Memang kelakar. Bulu interim, biasa bulu interim tengah keluar TV3 nikmat hanya sesaat. Korang kena tengok. Api cantik. Okay korang. So kita pun nak balik dah pada pun dah habis casting. Let's go. Share. Okay sekarang Fadil baru je habis casting. Ya Allah punya lama. Berapa lama kau tunggu dalam sejam tengah. Ada sejam ke 2 jam. Kakak pada tunggulah kereta sebab ada Mario kat belakang. Tak pergi Mario panah. So Fadil baru habis casting. Macam hampa tengok tadi, memang aku rasa macam aku dugung duduk berdiri tang tu. Duduk pula sebelah ramai dia kecil tu. Ramai tak aku besar dia. Nasib baik hak hero tu pun pada besar ni. Tak ada lah aku seorang-seorang tang tu. So sekarang saya pun dah habis casting. Saya tu memang tak memang rasa macam Ish ni kalau aku dapat aku tak tahu pikat dia kali. Nak pergi dah takut sebab bila casting kita, bila kita berlakon betul-betul nak haram baru ikut. Ni memang aku tak tahu lebih kali 3 kali nak main sebab dia teringat tu berlaku dengan Abang Alif sideways, kena marah gila-gila, haram tak post pun. Memang takut. Tapi pada rezeki juga pada dapat
bukan rezeki lah, Farida dapat juga nak ikutkan hari ni. Memang tak plan pun nak main casting ke apa ke, memang tak ada plan. Memang plan kami tidur dekat Ipoh. Lepas tu kami nak jalan-jalan kat Ipoh, nak pergi makan, nak pergi shopping. Lepas tu kami nak balik KL malam. Tiba-tiba pagi-pagi lagi kena mangkit main casting. So Farida buka-buka handset, casting nak try lah. So memang tak ada plan. So last minute, ni last minute punya dengan saya rasa pinggang. And tak expect apa-apa pun. Memang aku memang enjoy je tadi. Memang terjun, memang enjoy je. Pergi register apa semua, memang enjoy. So rasa macam pengalaman ni pengalaman yang best. Sebab Farida dalam dunia industri ni lama juga, 2-3 tahun dah, tapi tak pernah pun masuk mana-mana casting. So ni first time, dan pengalaman yang sangat-sangat best, dan pengalaman yang sangat-sangat takut lah. Takut tengah-tengah berlakon kan, tengah sedih, tiba-tiba aku dah cakap, kau tahu tak? Aku nak tanya sebab perempuan mesti macam cakap gitu. So kita dah settle, sekarang kita nak pergi mana kau? Shopping. Duit tak ada. Nak shopping. Shopping apa, ada Mario kat belakang. Bawa Mario Ronda. Okay korang, so habis je casting. Farida dengan kakak Farida pergi shopping, pergi makan apa semua. Kita orang balik, tidur dekat hotel IDIS tu pula. Hampa kena tunggu konten next lagi untuk sambungan dia. Memang banyak sangat. Kemudian keesokan hari tu Farida ada lagi casting nak ikutkan dekat KL juga, tapi Farida tak sempat nak pergi sebab Farida nak kena pergi China. So korang stay tune untuk konten Farida ke China. Okay, bye bye, assalamualaikum.